Okay, Assalamualaikum, hai. Kali ini kami akan keluarkan satu lagi demo video, iaitu My Staff Payroll Record. Okay, untuk sistem template terbaru kami ni, okay, kami start sketch pada tahun 2024, tahun lepas. Okay, untuk melibatkan sistem penggajian lah, okay, daripada request klien kami sebelum ni. Untuk yang payslip apa semua kami pernah start buat dalam 2023. So ada berbagai request lah yang kami terima dan yang custom made yang kami buat melibatkan gaji, overtime, time work, and then link dengan KWSP, SOAP, and then SIP. Okay, yang ni semua kami buat secara berasingan. Cuma atas request daripada klien-klien sedia ada untuk kami buat satu complete system. Okay, complete system. So kami keluarkan My Staff Payroll Record, iaitu MPR. Okay, untuk MPR, okay, ini antara 4 kelebihan yang user perlu tahu sebelum guna. Iaitu pertama, record data. So dia boleh record daripada staff list, senarai nama staff tersebut, then staff in out, punch in punch out, just masukkan bulan, masukkan masa, okay, dia in and out, and then work day, dia punya pengiraan gaji bagi mengikut hari dia bekerja, and then overtime, pay time and claim. Okay, yang ni boleh record untuk dalam satu complete MPR. Okay, then view and print data. Okay, selain daripada print report yang ada dalam this system, okay, view dia, user juga boleh dapat keluarkan dari segi pay slip dia, pay time slip, and then claim slip untuk dibagikan pada staff lah untuk pekerja tersebut. And then dia ada link dengan APS, SOAP dengan IAS macam kami cakap tadi lah. Dia secara automatic mengikut gaji yang kita kira tadi lah. Okay, and then the last but not least, iaitu lifetime. Dia boleh digunakan seumur hidup. Maksud dia, bisa kata user start business tahun ni, okay, contoh setengah bulan, okay, kira bulan 7 katakan. So user perlu guna di sistem template MPR adalah untuk 1 tahun lah. Maksud dia, kita nak kira daripada tahun, maksud dia bulan, secara bulan bagi tahun tersebut. So kiranya dalam that system akan ada record daripada Julai sampailah Disember bagi tahun tersebut. Okay, current year lah. Okay, untuk tahun depan just copy that file, original file, then rename for next year lah, 2026, macam tu. Okay, okay, and then kat sini MPR, okay, kami buka di sistem. Okay, this one. Okay, firstly, user boleh pergi kepada user reference note. Kat sini kami ada note lah beberapa bahagian di dalam this template untuk user tahu sebelum guna. Okay, and then sebelum tu, ini antara yang kami akan explain dalam this demo video, iaitu step mula guna, fungsi dengan kelebihan yang kami dah explain tadi. Cuma kami nak tunjuk secara lebih jelas lah dalam this video. And then Q&A yang biasa kami dapat sebelum guna di sistem. Okay, okay. Okay, kita pergi kepada this. Okay, user reference note. So first, okay, kat sini ada dalam bahagian ni ada beberapa bahagian yang user kena tahu. Antaranya, nanti user boleh go in detail lah, boleh baca apa semua. Okay, macam yang kami cakap tadi, user boleh guna sistem 1 tahun. Okay, satu record 1 tahun. So maksud dia, dekat main page ni, ada kat bahagian year ni, user just key in saja tahun tersebut. Maksud dia tahun ni tahun 2025. So just key in current year. Okay, kalau dia boleh pedam lah. Sebab nanti penggunaan di sistem template adalah macam kami cakap tadi, 1 tahun, 1 record lah. Okay, okay, and then okay, bahagian yang bertanda default and then yang berwarna pink page. Okay, default dengan pink page user tak boleh sentuh sebab dia berformula. Okay, so kami ada tunjuk sampel dekat sini. Kalau user pergi directly kepada bahagian masing-masing, user akan nampak lah. Contoh macam ni, this one tak boleh sentuh. Okay, ada bahagian-bahagian. Kalau payslip, user boleh tengok dekat bahagian this one. Kami ada tunjuk. Okay, this one warna pink page ni user tak boleh sentuh sebab dia berformula. So kalau user tengok kat sini, dia akan nampak lah berwarna pink page ni. Okay, okay, then kita go to this one. Antara 5 step. Okay, 5 step ni saja user perlu follow sebelum guna di sistem lah. Maksudnya guna di sistem, just follow this step. Okay, first one, okay, kita pergi pada
Okay, set tahun. Macam kami cakap tadi, kita dah set tahun. Then key in nama staff. Okay, dengan detail staff di staff list. So, pergi dekat main page kat sini. User pergi just masukkan dekat staff list. Okay, dan masukkan detail berkenaan dekat pekerja kita lah, staff. Okay, semua je masuk basic salary kalau user dekat sini lah. Okay, masukkan. Okay, dan nombor, dia punya bank account, academic SP, pakai so, cukai, anything, remark boleh kat sini. Okay. Okay, and then after that, okay, kita pergi user reference node. Okay, key in record mengikut jenis staff lah. So, contoh, kat sini dia akan ada 2 jenis staff. Pekerja tetap, iaitu permanent staff. And then another one, part-time. Okay, pekerja part-time, iaitu part-time staff. So, dekat sini, kalau misal kata pekerja ataupun staff kita adalah permanent, tetap. So, just in, out, workday, overtime, payslip. So, dekat sini, in, out. Okay. Kat sini user just masukkan saja date and then staff ID. Okay, staff ID sebab kita dah key in dekat staff bahagian, nanti dia akan panggil. Yang mana bahagian underline tu, yang ada underline dekat nama kolom tu, yang tu maksud dia boleh panggil data daripada another page lah. Okay, user guna saja drop down list kat sini. So, nanti staff name akan automatic generate. And then time in, time out. So, kat sini kami ada letak note. So, just key in mengikut kira kalau user, kalau kat sini 12 hour, 12 jam lah. Okay, secara kiraan 12 jam. User masukkan saja, nanti user boleh play around. User akan nampak. Okay, dan nanti yang kat sini, P ni so, means present. Maksudnya dia hadir. So, kalau hadir, kita akan note tick kat sini. Okay, misal kata user tak tick kat sini. So, nanti dia akan, tu kosong lah kat sini, tak ada. Okay, so make sure user kena tick present kat sini. Okay, tanda dia akan kira 1. So, yang ni punya pengiraan dia akan masuk kepada workday. This one. Okay, so kiranya workday ni dia akan masuk berkiraan dekat P tadi tu. P workday. This one. Okay. Okay. Okay, so kita katakan okay, kita dah isi siap staff in, staff out, staff in, staff out kat sini. Daripada 1 tahun lah. Kiranya kat sini ada slicer, so user boleh klik kat sini, user akan nampak secara jelas bagi bulan tersebut berapa orang. Okay, yang staff in and out dia punya ni. Then untuk Februari pun boleh, seterusnya sampailah Disember. So akan ada full list kat sini lah daripada January to December. Okay, and then misal kata, macam contoh kata dia staff kan, dia MC or anything, dia status daripada dia hadir pada hari tu, user just klik saja P dekat sini untuk dia katakan dia hadir lah. Okay, nanti kami akan bagi satu list template testing, so user akan nampak secara jelas macam mana kami key in sistem. Okay, so yang ini just kosongkan sajalah. Dia time in, time out dia tu just kosongkan. Tapi tick sebab kita nak kira dia hadir pada hari tu, tapi berserta dengan sebab lah. Contoh MC, AL or something. Ini yang kami biasa buat lah, ataupun biasa kami note daripada klien-klien sebelum ni yang dia nak macam ni. Okay, okay. And then workday. Okay, kita pergi pada workday. Okay, workday ni user kena masuk reference ID. Reference ID adalah berdasarkan kepada bulan tersebut and then pekerja yang keberapa. So, biasa kami akan note macam ni. Okay, contoh kita nak keluarkan payslip untuk Januari 2025. So, staff yang nombor berapa? So, katakan kita ada staff tadi berapa? Ada 4 orang. So, means kita represent number staff tu mengikut number that staff ID lah. So, katakan, okay, workday 01. So, means staff number 1 lah. So, kita boleh note dia. Either one pun boleh. Cuma yang ni untuk user nak note selain daripada apa yang kami bagi contoh sampel ni pun boleh. Tapi biasa kami akan buat macam ni supaya user faham, okay, kenapa kita note macam ni. So, nanti bila kita keluarkan satu payslip kat sini, so kita akan panggil reference ID dia. So, kita tahu, okay, this one represent untuk Januari, bulan tersebut, bulan Januari, tahun 2025. Okay, staff yang keberapa? Staff yang pertama iaitu Khairul Faiz. Contoh. Okay, so kita tahu dah. Kita boleh double check dekat staff list. 01 stand for Khairul Faiz. Okay, 02 Ahmad Dhani. Macam tu. Okay. Okay, kita dah isi semua. Okay, isikan basic salary dia. Walaupun user dah isi dekat staff list dekat sini. Kat sini kan basic salary. Yang ni hanya untuk kita punya note lah. As a owner kan. Untuk bayar gaji. Okay. Cuma dekat sini user perlu isi sebab dia adalah
dia melibatkan formula untuk pengiraan gaji basic salary tersebut. Boleh jadi Khairul Faiz dia akan naik gaji kan. Contoh katakan Januari dia punya gaji adalah 2,000. Okey. So mungkin untuk mungkin tengah bulan lah, katakan Julai nanti gaji dia mungkin 2,500. That's why kita masukkan basic salary. So tak perlu ubah pada sini. Kalau yang ni secara user punya kita panggil apa? Note sahaja. Okey. So workday ni kita nak kira current basic salary dia berapa walaupun dah berubah. So make sure kena key in basic salary untuk current month tadi itulah. Okay, bulan tersebut kita akan kira berapa. Sebab nanti dekat bahagian total price dia kat sini kami ada note, dia akan kira berdasarkan price per day. Okay, katakan price per day dia akan bahagilah, maksud dia price per day untuk dapatkan harga price per day dia. Basic salary dia akan bahagi kepada berapa total dia punya bulan tersebut yang dia bekerja tadi tu, hari bekerja dia. Contoh katakan bulan Januari ada 27 hari dia bekerja, so kita akan bahagikan dia. Okey, kalau tak user dia akan kira secara kosong lah. Okey, kalau user kata kita tetap dia macam mana, so mungkin kira untuk cukupkan dia tu user kena play around this number lah. Okey, kalau kami biasa kami akan kira untuk hari bekerja. Maksud dia kalau katakan dalam 27 Januari tu ada 27 hari dia bekerja, ke 31, 27 hari saja bekerja, so kira 27 hari lah. So dia akan bahagi, dia akan dapat okey, berapa dia punya price per day dia. Okey. Okey, kira kat sini. Okey. Then dia akan dapat satu lagi iaitu total price day work. Maksud dia per day dia tadi, yang present dia tu kali dengan price per day, this one dia akan dapat. Okey, gaji yang untuk diterima so far adalah pada Januari untuk Khairul Faiz sebanyak 29630. Okey. Okey, ini cara pengiraan. Bila user dah play around, user akan nampak lah macam yang kami explain. Kalau kami nak terang lebih detail, mungkin dia akan jadi panjang pula nanti. So user boleh play around dulu. Okey, kita tengok kepada sini. Okey, dan kat sini dia akan ada satu lagi kolom, iaitu basic salary plus SIP. So maksud dia dekat sini, okey, kat sini kami note user kena key in amount yang user nak tunjuk kepada basic salary. So masa dekat pay slip, okey, kalau pay slip contoh kita pilih Faiz kan. Okey, this one Khairul Faiz. So dekat sini dia akan kira 2,000 berdasarkan basic dia. Basic maksud dia akan ambil daripada this column. Okey. Dia akan ambil daripada this column. Kita nak kira yang macam mana? Adakah kita nak kira untuk payslip tu dia punya gaji yang dia akan ada dua kolom lah. Satu basic salary, satu total price day work. So nanti user nak kira gaji untuk payslip, this one nak view dia adakah basic salary ataupun bekerja total dia bekerja. Contoh kalau basic salary, dia punya bahagian ni dia tetap akan ambil this one. So misal kata okey, saya nak kira basic salary, so masukkan basic. Okey, sebab akan ada payslip yang akan kira basic salary, macam mana pun dia akan kira basic. So ambil je number this one, masukkan kat sini, sebab yang ni yang akan view di payslip kita nanti. Okey, misal kata tak nak payslip. Okey, so means pergi dekat sini, user kena ubah this one. This one akan ada satu drop down, sama ada kira user nak basic salary ataupun basic salary mengikut hari dia bekerja. Contoh, kita nak Pak Khairul Faiz bagi dia berdasarkan pengiraan nanti adalah basic salary hari bekerja. So kita just tick kat sini. So masukkan hari dia bekerja berapa. So in this one dia akan automatic. User kena pergi dekat sini. User kena ubah kepada hari yang dibayar pada hari dia bekerja saja. Contoh 29630. So just masuk 29630. So nanti berapa hari bekerja? 27. So pergi kat payslip, okey, dia akan automatic. Kita just masuk kat sini 27. Just adjust saja kat situ. So nanti kita akan dapat satu payslip. Pengiraan dia adalah berdasarkan hari dia bekerja sahaja. Okey, dia tetap akan bayar gaji hari bekerja dia bahagi dengan basic salary kita tadi berapa. Pengiraan dia kat sini, user boleh tengok. Okey, so yang ini kolom penting sebab yang ni yang akan view di payslip kita nanti. Okey, dia tak akan panggil, dia tak akan view yang menunjuk pada sini-sini. Yang ni hanya pengiraan saja. So yang ni kita kena masukkan sama ada kita nak pilih basic salary secara tetap kat situ ataupun mengikut hari dia bekerja. Kalau hari,
user kena adjust dekat bahagian sini. Kalau nak back to normal balik, user kena pergi basic salary. Dia akan kira secara tetap berapa kat sini lah. This one. Okay. So yang ni, kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak kira dengan this one. Pengiraan dengan this one. Staff deduction tu. Staff deduction and then company deduction berapa. So make sure kita masukkan di sini. Okay. Kalau dekat sini dia tak kira lagi. Okay, sorry, slip kat sini. Okay. So yang ni dia akan kira berapa staff semua. Dia akan panggil berdasarkan apa yang kita masukkan amount dekat sini. This one. So yang ni melibatkan kita punya amount lah. Kita punya pengiraan EPF, SOCSO dengan EIS kita tu. Okay. So nanti user boleh play around dulu. Okay, yang lain semua, yang mana yang warna this one, yang ni adalah penambahan. Okay, untuk allowance. Okay, overtime. Okay, sebelum kita masuk overtime, okay, deduction pun semua. Okay, untuk deduction tadi, okay, staff deduction, dia akan pengiraan adalah berdasarkan yang bahagian this one lah. Okay, SP punya list. And then bahagian SOCSO. Okay, and then SIP, EIS. Okay, this one. Okay. Okay, yang ni untuk KWSP, APF semua ni, untuk list ni semua kami ambil rujukan daripada Akta Pekerja lah. So memang mengikut list ni, harga yang ditetapkan ni adalah mengikut caruman yang ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Okay, untuk dibayar gaji kepada pekerja tersebut, staff tersebut. So bisa kata ada perubahan ke apa, user boleh ubah melainkan daripada yang warna pink page ni. Tapi untuk penambahan list daripada apa yang kami tetapkan sini, mungkin kena adjust untuk custom made lah. Okay, sekiranya nak buat lebih daripada yang list yang sedia ada ni. Okay, untuk ubah amount mungkin ada penambahan ke apa, user boleh ubah. Mungkin kami ada termiss out ke apa, boleh inform juga, boleh ubah directly, tak ada masalah. Cuma untuk penambahan list saja kena inform kat kami untuk buat adjustment ataupun custom made lah. Okay. Okay, kita back to workday balik. Okay, then okay, user boleh play around. Okay, payslip, itu sajalah yang user perlu tahu. Yang lain semua tak perlu sentuh sebab dia berformula. Okay, user sentuh bahagian ni, dan yang ini sahajalah sekiranya user nak direct kepada macam tadi lah, basic salary mengikut tetap ataupun mengikut hari bekerja. Okay. Dan nanti user boleh print untuk bahagian this one lah. So nanti dah akan dapat satu payslip. Okay, kita tengok dia akan 2 in 1 lah. So yang first punya company, yang second staff. Okay. Ini automatic. So selebihnya user boleh tengok dekat bahagian user reference note, kita ada note. Okay. Then overtime payslip. Okay, kita back to overtime dengan payslip. Okay. Untuk isu bagi overtime, okay, kita dah settle untuk bahagian workday kita tadi tu yang secara biasa. Okay, misal kata satu lagi bahagian overtime. Okay, overtime ni dia akan automatic kira. So you tak boleh sentuh this one. Pergi dekat bahagian overtime, this one. Okay, overtime kita akan kira berdasarkan bulan dan staff ID tadi tu. So make sure masukkan date, staff ID berapa, dia punya mengikut staff tersebut lah. Okay, staff ID dia, sebab yang ni penting sebab nanti dia akan kira berdasarkan staff ID. Okay, masukkan timing dia in and out. So maksud dia kerja lebih masa dia tu pukul berapa starting. Okay, so start time in dia, time out dia berapa. So still sama dalam kiraan 12 jam. Okay, and then standard hour. Okay, price per day. Okay, price per day ni user masukkan. Misal kata, okay, sebelum tu untuk buat pengiraan this one, okay, sama ada nak kira secara pay rate atau tak. So misal kata certain company dia akan kira berdasarkan basic salary dia. So dia akan kali lah dengan berapa lebihan masa dia bekerja. So katakan Khairul Faiz kalau ikutkan per day dia adalah RM74.07 1 jam. Okay, per 1 jam lah pengiraan daripada basic salary dia untuk satu hari tu. So dia akan kalilah 74 kali dengan 2 jam lebihan dia tu, dia akan dapat berapa amount. Okay, so sekiranya tidak kira pay rate, maksudnya kita tak tetapkan dia punya gaji tu, dia punya lebihan masa untuk harga 1 jam tu berapa. Okay, just say no kat sini.
Then nanti dia akan kira 74 kali dengan 2 jam. So dia akan dapat, bahagi. So dia akan dapat dekat sini, ini pengiraan dia lah. So kalau, okay, if no, so overtime period dia, dekat sini overtime period, okay, dia akan bahagi dengan standard hour. Standard hour dia berapa? Okay, 2 jam dia bekerja. So maksud dia dekat sini, pengiraan dia, sekiranya user nak kira, contoh untuk staff Khairul, kita ambil isu Khairul Faiz, katakan kita nak kira berdasarkan gaji hari dia. So satu hari daripada basic salary dia akan dapat RM74.07. Okay, so bila dibahagi dengan jam standard time dia bekerja, iaitu 8 jam, so bahagi, dia akan dapat dekat sini RM9.26 adalah 1 jam dia bekerja dalam satu hari itulah. So then dia akan kali dengan 2 jam lebihan dia bekerja. So dapat dah dia punya RM18.52 untuk hari dia bekerja pada tersebut lah, untuk OT dia. Okay, sekiranya tidak, so sekiranya tak ikut pada price per day dia, so user just set dekat sini yes. So nanti dia akan kira berdasarkan kita just masukkan berapa, kita kena set lah. Maksudnya kita masuk sebab kita nak kira pay rate dia berapa. Okay, katakan user company cakap, okay, sekiranya Khairul Faiz bekerja lebih bahasa, so 1 jam kiraan dia RM5. So dia akan kali dengan berapa jam dia bekerja. So RM5, 5 kali 10, 5 kali dengan 2 jam, so dia akan dapat RM10 lah untuk hari 1/1 dia bekerja OT tu. Itu pengiraan dia. Okay, nanti kalau lebih tu, just masukkan berapa hari. Contoh hari pertama, RM10 dia dapat. Hari kedua dia kira 2 jam setengah, so RM12.50. So nanti dekat OT dia, dekat bahagian workday OT, dia akan kira total RM22.50 lah. So dia akan total berdasarkan bulan tersebut. Kalau macam ni kita nak double check betul ke tak pengiraannya, user boleh guna function yang ada dekat sini. Tak bisa kita tengok this one. So user nak tahu, okay, untuk Khairul Faiz, user boleh letak this one. Okay, guna function filter ni, user letak 01. So okay, so dekat sini RM22.50. So double check dekat workday kita betul tak? Okay, yes, RM22.50. Itu secara nak check lah. Okay, after that make sure select all balik. Okay, itu saja OT. Okay, untuk OT punya bahagian. Okay, after that kita pergi kepada, kita pergi URL kan. Okay, payslip lah. So yang macam kami tunjuk tadi, user just pergi dekat payslip, reference ID siapa dia, and then panggil, dia akan print lah. Okay, so nanti output dia akan jadi macam ni, this one payslip. Dia akan 2-in-1 lah. So kita buat PDF view. Lambat sikit. Okay, this one. Sekejap. Kita hang. Okay, this one. So ni first one company. Okay, staff copy yang this one. Okay, untuk Khairul Faiz lah. Okay, so make sure yang this one kena tahulah sama ada user nak set macam mana. Okay, kalau untuk hari bekerja, yang this one lah, pilih yang ke bawah ni. Okay, kalau tak, maintain je this one untuk basic salary. Okay, okay, dah settle untuk workday. Okay, untuk staff, permanent staff, pekerja tetap. So kita pergi pula kepada pekerja part time, iaitu part time staff. Okay, part time just 2 saja user perlu isi, part time and part time sleep. Okay, this one. Okay, part time ni user kena masukkan macam tadi juga, reference ID mengikut kira hari lah kan, hari bekerja. Okay, yang penting reference ID dia nak reference, contoh katakan kita nak keluarkan slip untuk pay time ni yang keberapa. So yang ni mungkin kita tak refer kepada staff number lagi, kita refer kepada slip yang keberapa. So katakan kat sini, okay, pertama kita masukkan, okay, Maria Akila. Okay, Maria Akila sebagai part time. Okay, time in, time out macam biasa. So rate, okay, rate per hour maksud dia 1 jam dia kira berapa. Contoh katakan, okay, Maria dibayar 1 jam RM20. So just masukkan saja RM20. So nanti dia akan kira kat sini automatic lah. Okay, 20 kali dengan 2 jam. So dia akan dapat. So sekiranya dia ada lebihan transport allowance, food, ataupun ada allowance yang company bagi, just masukkan. So nanti dia akan dapat dekat sini berapa net salary dia, atau gaji hari tu berapa.
Sekiranya dia ada deduction, mungkin dia buat peminjaman ke apa, boleh remark kat sini. So masukkan. So nanti just pergi dekat pay time slip. User just pilih saja reference ID mengikut kita nak print yang mana. So nanti yang lain semua dia akan automatic. So you tak perlu sentuh lah yang lain. Yang betul tadi tak adalah. Tak ada yang function macam pay slip tadi kan. Yang dia ada pengkiraan. Sebab yang ni memang dia akan kira secara jam. Okay, per jam, per hour. So then print macam biasalah. Dia akan keluar macam ni. Macam sama juga, cuma beza dari segi table list kita. Okay, untuk pay time slip. Itu sahaja yang user perlu tahulah untuk part time staff. Okay, and then kita dah settle bahagian ni. Kita pergi kepada okay, claim and claim slip. Okay, this one claim. Okay, untuk claim pula punya bahagian. So claim dia akan bagi macam ni lah view dia. Okay, so masukkan reference ID. Okay, user boleh guna pakai juga macam payslip tadi. Dia punya claim ikut tahun dan juga dia punya numbers ni mengikut refer pada that staff lah. Okay, boleh juga sini. Cuma, okay, kenapa kami buat macam tu? Sebab dekat claim slip nanti, dekat sini dia tak automatic tau, this one. Okay, yang ni saja yang tak automatic macam payslip dengan pay time slip tadi. Okay, kenapa? Sebab kami tak jumpa dia punya formula untuk this part. So, agak complicated untuk kami proceed dengan formula yang sama sebelum ni. Sebab dia ada lebih daripada list lah. Okay, so kami boleh buat atau kami boleh saja boleh tunjuk adalah penggunaan dia macam ni. Untuk kita keluarkan claim. So, katakan Khairul Faiz. Okay, kita masukkan this one. Okay, bila okay, katakan dia pergi kedai buku. Okay, apa dia nak buat print. Okay, tambah hantar barang, Lotus, beli barang office. So, kita masuk ke amount. Okay, dan this one status sekiranya unpaid. So, means dia akan highlight dengan red colour lah. Kalau paid, maksudnya kita dah bayar dia. Okay, so kita nak keluarkan pay slip untuk, claim slip untuk dia. So, kita just pergi je dekat claim slip. Kita masukkan. Okay, kita guna this one lah. Okay. Kita masukkan number dia. Sebab number dia akan duplicate kat sini. Kita just pilih nak boleh type in pun tak ada masalah. Cuma yang ni just kami guna antara dua lah. Sama ada nak type in boleh. Ataupun nak guna drop down list pun boleh. Tapi dia tak automatic. Just automatic dekat bahagian detail staff tersebut saja. Staff ID, staff name and position dia. Okay, kata kita nak buka untuk Khairul Faiz. So, Khairul Faiz bukan yang this one. Kita pergi balik claim. So, kita copy sahaja this one. Cara dia adalah user highlight saja dekat bahagian dia punya ni. Macam tu. Okay, highlight. Klik kanan. Copy. Pergi dekat claim slip. Dan pergi dekat sini. Guna simbol this one. Value. Paste value. So, kita akan dapat untuk Faiz. So, yang ni kita akan letak dia sebagai 3 lah. Di siri dia. Type in pun boleh. Okay, dan nanti yang bawah ni dia akan automatic generate. So, then user boleh print macam biasa. Itu je step untuk menggunakan claim slip. Dia tak automatic macam pay slip dan pay time slip tadi yang macam kami tunjuk. Sebab kami tak jumpa that formula. So in case lah one day kalau kami jumpa ataupun kami berlepas untuk that formula, sebab kami ada test tapi dia keluar dengan error, so tak dapat nak proceed for that part, just kami boleh buat untuk this part claim. Sebab kita dah ada dia punya template format. So kita just copy saja. Step dia yang tu saja. Okay. Okay, then user dah boleh dapatkan satu claim slip untuk Khairul Faiz. Seterusnya Mara Akila apa semua tu pun sama. Okay, kiranya kalau unpaid, so user just no unpaid lah. Kalau paid, paid lah. Okay, itu saja untuk claim slip dan claim. Okay, and then so okay, kita dah settle semua bahagian. Okay, kita tengok kat sini apa lagi. Okay, yes, print macam biasalah. Semua bahagian-bahagian dalam this system user boleh print, tak ada masalah. User just pergi, contoh kita nak print untuk staff list, just print sahaja. Okay, so nanti dia akan dapat dalam landscape lah. Kalau user nak ubah pun boleh ubah dekat sini. So bahagian semua dalam sistem ni boleh print, tak ada masalah. Selain daripada yang kami cakap tadi itulah, yang this one kan kita dah formatkan dia, pay slip, pay time slip, claim slip, sebab dia akan jadi view dia macam ni. This one. Okay. Okay. So then kita tengok. Okay, kita dah settle. Okay, kita pergi kepada, satu lagi sebelum kami terlupa. Dekat dalam this my system my staff payroll record MPR, ada satu bahagian yang kami terlupa nak tunjuk, iaitu bahagian calendar. This one, calendar. Okay, calendar ni
mengikut tahun tersebut lah, ikutlah user set dekat sini. User kena key in current year, okay, untuk record this system template. Yang ini dia akan berubah mengikut tahun. Okay, kira kalender ni automatic kalender. Yang this one pula adalah user boleh remark. So macam contoh kita remark, okay, 1/1 ni year, 1/5 tu memang tetap lah pekerja. Kalau ada hari-hari tertentu user nak set ke something macam birthday, staff ke apa, boleh set dekat sini. Kiranya user boleh guna color function lah. Contoh, okay, katakan public holiday, 1/1 memang public holiday. So user boleh pergi dekat sini, klik kanan, pilih warna. So user katakan nak warna this one lah, mengikut pada yang kita dah set dekat sini kan. So okay, this one. Okay, yang tu pun boleh. Okay, 5 hari bulan. Okay, 1/5, 1/5 this one, klik kanan. Okay, user boleh pergi dekat sini pun boleh, ataupun klik kanan sini pun boleh. Okay, so dah dapat dah. Okay, ketahui 1 bulan okay, ada apa public holiday. 1/5 pun ada public holiday. Okay, warna lain pun boleh. Yang ni just kami nak tunjuk sampel saja. Okay, kalau nak ubah, make sure user macam contoh, macam klik kat situ pun boleh. Okay, nak highlight pun boleh, klik kanan. Okay, no fill lah. No fill maksudnya color tu back to normal balik. This one pun no fill. Okay, user kena play around this part. Okay, sebab untuk next year, macam contoh tahun-tahun terkini, macam contoh user dah ubah kat sini kan. Dekat sini pun user kena ubah untuk tahun terkini lah, 2020 dah contoh. So nanti dia akan kira apa, automatic lah. Macam contoh tadi 2025 hari Rabu, apa, hari Rabu kan untuk 1 bulan. So kalau 2020 dah tadi, Selasa lah, so 2025. So dia back to normal macam tu. Okay, ini untuk kalender. So kalau user nak print after dah key in semua pun boleh, tak ada masalah. Dia akan jadi view macam ni, this one. Okay, let's get. Okay, itu saja untuk yang kalender. Okay, kita back to, okay, ini semua kita dah settlekan. Okay, kita pergi kepada Q&A yang biasa user tanyalah. Okay, this one, add and delete column arrow. Okay, kita pergi kepada basic. Kat sini kami ada tunjuk juga. Oh sorry, kat sini. Okay, yang this one step tambah row lah. Okay, tambah row. Untuk pada bahagian, okay, kita tunjuk dekat demo this one. Okay, yang pada contoh staff list. Kat sini kalau user perasan, dekat last ni kami ada note insert new row at this slide. So kami letak note ni, user nak delete pun tak apa. Kalau bisa kata agak ganggu, okay, lepas kita nak print kan, so we remove je. Okay, contoh this one, kalau katakan this line, user just klik kanan, insert. Macam tu saja. Begitu juga dengan staff in art dekat sini. Okay, this one insert saja. So macam tu. Sebab nanti dia akan automatic generate lah untuk bahagian berformula tu kan. Okay, untuk payslip apa semua tak boleh sebab yang ni dia berformula yang kita dah set. So bisa kata ada buat penambahan ke apa, boleh direct kami. Yang tu ada custom made lah. Sebarang custom made, user kena check dengan kami dulu untuk kami sketch, and then kami akan update rate charge mula lah. Sebab melibatkan perubahan adjustment bagi bahagian yang berformula yang kami dah set. Okay, and then workday. Okay, workday kita ada note kat sini. This one, this line. So user kena ikut refer kami punya yang note kat sini lah. Okay, sebab kita nak pastikan bahagian total nanti dia punya formula auto generate untuk new row. Okay, and then kalau bahagian case slip, claim slip. Okay, this one. Okay, kalau this one user boleh insert, tak ada masalah selain daripada pay slip dengan pay time slip. Cara nak insert dia, user kena insert dekat this part. Klik kanan. Contoh kan, kat sini kami dah letak 10. Okay, biasa kami akan letak 10. Kalau lebih daripada 10, that means katakan kalau Faiz ni dia ada buat claim lebih daripada 10 kat sini, list dia. User just klik dekat sini, insert. Macam tu. Sebab kita nak pastikan total receive dia ni auto generate daripada new apa yang kita masukkan amount ni. Sebab yang ni dia akan automatic kira untuk list ni kan, amount dia. Kalau dah insert satu, make sure yang bawah ni pun kena ikut follow atas tu. Klik kanan, insert. Okay, insert daripada bawah ni lah sebelum ni. Okay, ini untuk claims slip sahaja. Yang lain semua follow kepada yang kami tunjuk. Insert a new row tadi. Macam ni. Insert. Ini setiap kali nak buka, user insert lah supaya senang kan. Okay.
Untuk KWSP, Perkeso, SIP, yang this one macam yang kami cakap tadi, kalau insert memang kena direct dengan kami lah. Kalau nak adjust amount dekat sini macam ada perubahan kan, mungkin akta dah update, okay, semasa boleh update kat sini, tak ada masalah. Selain pada this one lah, this one berformula. Kalau nak insert list pada lebih daripada ni, kena inform ke kami lah untuk adjust for custom made. Okay, okay. Kalau kolom, misalkan kolom, biasanya kolom ni contoh tak kena tengok juga. Biasa kalau insert kolom, kami akan update sekiranya lebih. Maksud contoh kalau user nak update selepas ni, user kena update sebelum lah, macam ni lah. Insert, klik kanan, insert macam ni. Okay, misal kata dia tak melibatkan formula. Kalau ada formula, dia mungkin agak complicated. Macam contoh kat sini kan, kita nak insert. So nanti user klik kanan, insert, dia akan direct generate lah dia punya formula. So nanti dia agak tak tepat nanti. So biasanya untuk insert column, kami akan info insert selepas table list this one lah. Okay, melainkan kalau macam contoh staff list tadi, dia tak ada any formula yang terlibat, drop down list ke apa, so tak ada masalah untuk insert macam tadi, macam kami tunjuk this one. Okay, dia agak complicated kalau untuk column dia insert. User kalau play around, user akan nampak kenapa kami cakap macam tu. Okay, okay, kita back to next. Okay, okay, search and track data, filter function. Okay, filter function. Okay, yang mana-mana ada bahagian yang this one. Okay, yang ada tanda this one, user boleh search, tak ada masalah. Sebab yang ni adalah function untuk kita buat button search jugalah. Okay, contoh user nak tahu, okay, untuk okay, contoh kita nak katakan, okay, kita ambil yang this one lah. Biasanya kalau staff workday lah, okay, workday. Selain pada slicer kita note untuk bulan kan. Contoh, okay, dia akan view. After that kita pop sikit sini balik. Okay, so katakan user nak check untuk Cairo Faiz. Okay, Cairo Faiz saja, user boleh guna this filter, then tick nama dia atau type in pun boleh. Okay, so nanti dia akan filter. Okay, dia akan view bagi nama tersebut, yang nama yang kita search tadi, Cairo Faiz saja. Okay, so dia akan view. Kita nampak lah, oh, Cairo Faiz so far kita dah buka dia ada 2 lah, Januari dengan Februari punya payslip, macam tu. After that, make sure pergi dekat tempat tadi balik, select all balik. So dia akan view secara total balik lah apa yang kita dah key in. Okay, begitu juga dengan yang bahagian-bahagian list lain lah, sama juga. Yang mana ada filter, user just klik saja. Okay, dan filterkan dia. Okay, and then apa lagi kat sini? Okay, track. Okay, yang selain pada tu, yang bahagian contoh slicer, yang this one tak ada masalah, user boleh guna sahaja, tick sahaja. Okay, itu saja untuk filter function. Okay, print data macam kami cakap tadi, yang mana ada bahagian dalam ni semua boleh print, tak ada masalah. So nanti dia akan keluar PDF view dia lah, macam ni lah. Kalau macam pay time slip, ni dia punya view. Okay, so dia akan dapat one page lah. Okay, and then claim slip pun sama. Okay, this one. Okay, company copy and then staff copy. Okay, and then the last one, control error simple issue. Okay, sebelum kita masuk this one, okay, yang tadi short note yang kami nak inform sekali lagi, basic salary, and then satu lagi payslip dengan pay time slip, user boleh set and view. Macam this one kan, payslip set kat sini, apa dia, view lah. Okay, selain dari sini juga. Okay, begitu juga pay time slip, sama, reference ID, view. Cuma claim slip sahaja, user kena boleh type in apa semua dan copy macam kami tunjuk tadi. Pergi dekat claim slip, copy sahaja, and then paste dekat sini. So dia akan dapat one page of claim slip. Okay, itu sahaja yang user perlu tahu untuk this one. Okay, kira claim slip sahaja, user kena copy and paste to view. Okay, okay, last but not least, iaitu control error sample issue. Okay, sample issue, contoh control error ni kebiasaan yang kami terima. Contoh katakan user tersentuh any formula dekat dalam ni, kita ambil yang complicated sikit kat sini lah. Okay, okay, contoh workday. Okay, user type in, cuma contoh kita katakan this one, kita nak buka untuk Cairo Faiz. Okay, kita tekan
ke basic gaya 2500. Okay. So user tersentuhlah bahagian this one. Okay. Katakan user tersentuh, katakan contoh. Okay, kalau user tersentuh, user boleh Ctrl Z back to normal. Yang ni basic, simple. Okay. Misal kata terdelete. Okay, contoh katakan user, kita ambil yang susah sikit lah. Macam ni. Okay. Okay, macam ni. Okay, apa perlu buat? First, user just delete saya dekat mana user sentuh tadi. Contoh macam ni kan. Okay, so dia dah hilang kat situ. So, user perlu buat adalah Ctrl Z. Ni function dia. Melainkan kalau user dah tutup this file. Kalau tutup this file, kita tak dapat nak recover balik that formula. So, user kena back to kami punya original. Original file untuk tengok balik formula dan copy masukkan ke sini. Dia ada step dia lah. Okay. So, kalau boleh elakkan tersentuh bahagian berwarna pink peach ni. Yang macam kami explain tu lah. Okay. And then, yang tu lah yang biasa kami dapat lah. Okay. Untuk control error. Control and Z. Okay. Delete dulu yang mana kita dah, kita dah tertekan tadi tu. Okay. Contoh kami tunjuk sekali lagi Okay. Kita ambil satu lagi part. Mungkin part stuff in out lah contoh. Okay. Kita letak kat sini. Okay. Kita katakan saya ni kita dah tersentuh contoh. Okay. Okay, see kat sini kita dah tersentuh. So apa yang kita perlu buat adalah Ctrl Z, Ctrl Z 2 kali. Make sure dia back to normal kan formula yang ada dalam ni. Okay. So nanti okay, back to normal. Itu saja. Okay. Nanti kalau user play around, user akan nampak lah kalau tersentuh ke apa. Ctrl Z. Okay, kalau lebih daripada tu mungkin tak dapat nak recover balik, kena get back dengan kami balik, kena inform kat kami balik sebab kami nak tengok dulu macam mana masalah yang user tersentuh tu. Okay. Okay, itu sahaja untuk Q&A yang biasa yang kami terima. Okay, untuk apa-apa selain daripada yang kami explain dekat user this one. Okay, kami explain dekat user this one apa semua ni. Misal kata user nak add on or something, contoh dekat style in out ni user nak tambah something ke, atau dekat word day ni ada bahagian yang user perlu tambah, perlu adjust, user boleh direct dengan kami semula untuk custom made lah. Okay, sebarang any custom made request kena update, kena inform kami dulu untuk kami sketch dan tengok macam mana output dia pun semua, baru kami akan update untuk rate charge lah. Okay, dia akan ambil masa sikit sebab untuk any custom made memang dia akan ambil masa sebab kami nak tengok dulu sama ada dapat tak view yang macam user nak. Okay, itu saja. So anything user boleh play around dulu. Nanti kami akan bagi file dengan testing apa semua, user boleh play around. So apa-apa soalan user, sebab yang ni sistem baru, so mungkin dia akan ada bahagian-bahagian yang mungkin kami terlepas pandang, user boleh inform. Nanti free kami akan take note dan akan check one by one. Okay, itu sahaja. Thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain. Okay, gracias.